Okay, baik. Um, Cikgu akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita buat cover. Okay, cover buku ke, cover modul ke. So, boleh pilih mana-mana. Okay, contohnya ini kita ambil. Okay, kita boleh buang yang asal ni. Okay, kita buang asal. Okay, kemudian kita akan uh, ambil gambar yang kita cadangkan. Contohnya macam ini. Okay, yang telah kita buat siap-siap. Okay, nampak. Okay. So, kita akan tekan sebelah ni sampai kita jumpa wrap text tu, tekan type ni. Okey, dan kemudian lepas dia tekan tu, kita tekan uh, kita akan fix. Kita akan fixkan. Okey, jadi kita akan fixkan dia, nampak? Okey, jadi kita akan boleh tarik. Tarik dia tepat satu muka surat tu lah. Maksudnya seperti yang kita mahu, nampak? Dia akan cantik. Nampak cantik muka surat kita tu? Begitu. Okey, jadi selamat mencuba. Terima kasih Cikgu Gabriel yang mengajar saya.